Had Perdana Menteri untuk dua penggal itu ialah untuk memastikan bahawa tiada pemusatan kuasa terlalu lama atas satu personality atau satu pemimpin. Sebagaimana banyak negara lain, negara-negara yang membangun, selalunya apabila demokrasi itu lebih matang, mereka akan cuba hadkan penggal presiden atau Perdana Menteri supaya menyekat dictatorship. Tak nak ada diktator. So, sebabkan itu saya rasa kalau dibuat satu reformasi sebegitu, sangat baik untuk negara kerana kita akan berubah daripada memikirkan tentang personality politik yang berasaskan personality, taksub pemimpin, kepada politik yang lebih matang, yang lebih menilai isu berkenaan dengan delivery atau performance. Itu yang lebih baik untuk negara. Jadi kita perlu sokong sebab ini memang baik untuk demokrasi. Kalau kita dah buat satu undang-undang dan diletakkan dalam perlembagaan, ia hanya dua penggal, nobody can be above the law. Tiada orang boleh mengatasi undang-undang dan perlembagaan itu. Ini pernah terjadi di Indonesia. Pak Jokowi, dia berkhidmat mentadbir selama dua penggal. Selepas kedua, rakyat masih lagi mahukan dia. Ada juga cadangan untuk meminda perlembagaan untuk bagi dia penggal ketiga. Tetapi ramai mengatakan jangan jadikan presiden atau duluan. Nanti kalau kita dapat seorang dictatorship, dia boleh salah guna kuasa dia untuk penggal yang ketiga itu. Jadi lebih baik kita ikut perlembagaan, ikut undang-undang. Indonesia sendiri pun tidak memanjangkan penggal untuk Pak Jokowi dan kekal dua penggal itu. Kalau baik, mereka patutnya tahu pemimpin ini 10 tahun itu maksimum. Kalau nak buat legasi atau perkara baik untuk bina negara, perlulah dilakukan dalam 10 tahun itu dan kena ada succession plan atau bagi orang lain pula memerintah. Saya rasa itu sangat baik untuk demokrasi. Demokrasi ini bukan sempurna. Tapi kalau kita sentiasa berpegang kepada satu saja, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun juga merugikan. Konklusinya pada saya, demokrasi ini tidak sempurna. Kita tak boleh sentiasa dapat apa yang kita nak, tapi kita selalu gunakan sistem yang ada, institusi yang ada untuk dapat yang lebih baik untuk negara. Itu yang paling penting. Kalau kita tengok sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang baik, dia tidak memegang jawatan terlalu lama. Kalau kita tengok Nelson Mandela, sampai sekarang diperkatakan dalam sejarah antara pemimpin yang baik dalam dunia, membawa Afrika Selatan itu keluar daripada apartheid. Penggalnya hanya satu penggal. Mahatma Gandhi, antara pemimpin-pemimpin dunia lain mengikuti beliau. Dia tidak pernah memegang jawatan. Jadi pada saya, sebab politik itu dunianya toksik, sedikit kotor. Kalau kita yang masuk itu reluctant leaders, maknanya dia tahu kita ada 10 tahun je, kita perlu buat yang habis baik untuk negara, untuk habis baik untuk rakyat, mereka akan pulun 10 tahun itu. Tapi kalau ada pemimpin yang kata saya nak kekal berkuasa selama-lamanya, itu kita rasa itu bukan reluctant politician, itu ialah mereka yang tahu kuasa itu akan untuk kepentingan diri. Jadi saya rasa like I said before, it's not perfect, bukan sempurna, tapi demokrasi itu selagi mana kita boleh perbaiki dia, menyekat salah guna kuasa, menyekat pemusatan kuasa, kita perlu sokong juga. Yes, maksimum 2 penggal. Dia selama 2 penggal 10 tahun saja. Tetapi kalau dia tidak dilantik sekali lagi, 1 penggal je, tak ada masalah lah. Still, at the end of the day, kita nak mengharapkan politik delivery, politik yang berasaskan prestasi, daripada politik yang saya nak kekal di sini sebab semua orang taksub dengan saya. Macam itulah. Kita kena faham politik ini ialah permainan persepsi. Ada orang mungkin anggap dia bagus, tapi apa dia punya imbangan itu? Bagus daripada segi apa? Ada orang akan anggap dia tidak bagus sebab kononnya buat Melayu terancam, Islam terancam dan sebagainya. Jadi demokrasi itu begitu. That's why demokrasi ialah majority rules. Maknanya apa yang dikatakan oleh majority itu akan terpakai. Kalaupun ada setengah minority kata, oh dia bagus, dia perlu berada di atas selama 20 tahun. Tetapi kalau majority kata, saya tak nak, saya nak cuba orang baru. Jadi kita kena faham konsep demokrasi ialah majority rules, majority yang akan decide, minority selagi kita tidak melanggar hak minority, majority itu akan terpakai. Nama saya Liana Marzuki, saya penulis buku Jangan Pajak Otak, dan saya menulis buku ini ialah niatnya untuk anak-anak saya atau mana-mana golongan atas sebagai yang mahu faham celik demokrasi dan celik politik negara, bukan sahaja untuk mana-mana parti politik, tapi saya rasa untuk semua rakyat Malaysia menghargai yang politik ini ialah untuk wadah membina negara. Kepada mereka yang berminat boleh dapatkan buku Jangan Pajak Otak.